Nah, inilah dia punya barang lah. Namanya boot dress up lah yang kita beli semalam. Kalau kita beli boot dress up ni, akan disediakan sekali lah dia punya klip ni lah. Klipnya akan sediakan dua lah. Okey. Yang ni lah, okey. Ada klip sekali. Okey. Lepas tu kita masukkan terus dalam ni Grease yang bersepah ni kita siap lap dulu. Yang kat luar ni. Kita terus masukkan je. Selop je terus masuk dalam ni. So, okey. Masukkan balik. Okey. Lepas tu yang grease yang lebih ni kasi lap lah. Okey, kita nak buat kerja kemas-kemas sikit lah, okey. Kita pasang lah klip dua, okey. Pastikan nak dua line lah. Satu, dua, okey. Lepas tu sini bagian lock dia Masukkan saja kat dalam ni. Pastikan rata lah masuk dalam ni. Okey, tarikkan di sini Terus screwdriver kita standby kat sini. Bagi dia jangan terorcol lah orang cakap. Tarik ketat-ketat sampai dia tak boleh pusing, sampai dia jangan terkeluar. Lepas tu kita sap ini. Lepas tu kita try. Kalau tak boleh tercabut tu dah okey dah tu. Okey, yang ujung ni kita dah potong dia Kita potong sikit. Yang ujung ni kita masuk ke dalam. Pasti masuk ke dalam benda ni tajam depan ni Jadi kita masuk ke dalam sini. Lepas tu kita ketuk, kita lock. Kita lock dia. Kita kasih ketuk lah, lock Kalau boleh terus lipat jangan sampai terkeluar Itu cek balik. Dalam sama saja pasangnya macam yang luar. Biasanya kat sini ketat, kita kena buang angin dulu lah. Kena buang angin dulu dalam, takut dia kembung. Kita buang angin. Lepas tu masukkan dalam. Sama saja buat dari luar tadi. Tarikkan, lipatkan, pusing, ketuk. Itu saja, sama saja Okey, settle lah. Kita buat klip ni Okey, kita dah pasang klip balik. Okey, ini yang baru lah semalam yang koyak tu lah. Yang belakang ni koyak. Tak tu koyak luar biasa Kena buka yang dalam dulu Sebab apa? Kita kena lalu sini lah. Jadinya dalam ni dah siap. Ini yang barulah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak masuk yang luar, kena masuk dululah boot dress up yang lama ni. Kena masuk dulu bagian dalam. Baru masukkan klip dia lah. Okey. Sebab nanti kalau dah terkeluar tak boleh masuk. Masukkan. Lepas tu yang grease lama ni kita lap. Kasih lap. Baru kita basang baliklah kepala untuk dress up ni lah. Okey. Semalam kita dah taruh sini, jadi kita kena ingat lah yang luar mana, yang dalam mana Dia ada gigi dia jadi jangan risaulah. Semua yang takutnya kita nak masuk pin ni lah. Okey. Sebab apa? Kalau pin ni terpelanting, mati kita Jadi kita masuk balik lah. Pakai screwdriver pipi hati-hati Bearing ni pun kita kena standby lah, takut dia terkeluar. Jadi kita hati-hatilah masuk dalam. Okey, tangan masuk dalam sebelah. Okay, kita kangkangkan sikit dia. Kangkangkan dia bagi masuk longkang lah. Okey, kita masuk Jadi kita tekan saja. Okey. Dia dah prap masuk dalam longkang, kita pusing dia. Boleh tak? Kalau boleh pusing tu maknanya okey dah tu. Okey, maknanya berjaya lah. Lepas tu kita masuk balik kepala yang luar